Hai YouTube, welcome back to my channel. So, hari ni vlog aku pasal apa? Aku tak nak bagi tahu sekarang. Nanti aku bagi tahu. Tapi sekarang aku dekat rumah member aku ni, tengah tunggu member aku turun. Aku nak ambil dia. So, selepas aku ambil dia, kita orang akan pergi ke Siti Alam. Buat apa nanti? Aku bagi tahu. Macam biasa, yang belum subscribe channel aku lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Aku dah tak pakai tali pinggang. Tak, aku ahli majlis. Aku kan serve semua. Kau serve semua? Aku ahli keluarga, Tengok. Aduh. Duduk pakai baju hitam. Baju hitam hari ni kita catering. Catering tu. Okeylah. Ada 4K 30 fps. Asal tak nampak lagi? Asal color kau pakai plastik dia pun tak buang lagi. Memang dah tak clear. Aduh. Buang je. Yang mana yang pakai plastik? Ada lah. Plastik dalam lembung. Hai guys, kita dah sampai. Tadi kan aku cakap kita orang nak pergi ke Siti Alam. Sekarang kita dah sampai ke Siti Alam sebab ada majlis kahwin kakak ipar Amir. Sekarang kita dah sampai dekat, tapi tak ada orang lagi lah. Masih kosong lagi dekat sini. Awal lagi, dia belum start lagi. Nanti dah start majlis. Jadi dulang boy hari ni. Tak adalah panas-panas pun. Pukul 4:21. Tak pakai kek tak pakai. Lama. Setengah tadi? 9:30. Ya, apa yang perlu saya cakap? Macam mana perasaan? Perasaan saya macam ni lah. Okay, Ayan. Ya lah. Tak ada gugup kan? Ini dia. Saya gugup nikah lah. Nikah sekarang Bukan dah. lafaz. 2 kali 2 kali. Okey. pun siap sedia. Terima kasih. Selamat menyambut sedia. Buat kesemua yang ada bersama dengan kami. Buang keluar semua. Kita keluarkan benda-benda kata. Yang selebihnya ada Annie kat situ, kalau dah habis kita dapat. Ada yang kita kat situ. Ni dah merah.
Okey lah, habiskan semua. Kita lah sekali sana. Cuba sekali. Ah. Boleh. So yang ni buka kat sekarang. Tak, yang ni simpan. Yang tadi kau tak Oh ni sama je stop. sama. Oh, datang sini. Yang tu bawa sini. Sebab luar panas. Takut cair sikit. Betul juga. Okay. Tak panggil lagi. Zoom apanya tengok jadi. Kau bagi apa? Dulang buah. Tolong boy. Okay guys, sekarang ni kita tengah ambil masuk dulang buah. Makan saya. Sedikit. Hi guys, okay, majlis tadi pun majlis tak habis lagi lah. Tapi aku dah kena gerak dulu sebab malam ni aku kerja. So aku tinggalkan kawan aku kat dalam sebab family dia semua ada dekat sini, family sebelah wife dia. So nanti dia balik dengan wife dia. So aku gerak dululah. Alright, so macam biasa, thank you guys for watching, thank you for subscribe, see you guys next video.